Okey, jadi baik kawan-kawan, ini dia sebuah lagi yang dilancarkan hari ini, W Moto NX150S yang baru dilancarkan, berkapasiti enjin 149cc dengan horsepower yang dia bagi 15.5 horsepower dengan Newton meter of torque dia 14.7 Newton meter of torque guys. Di sini adalah peluang untuk korang di mana market untuk skuter di pasaran Malaysia semakin rancak, semakin berkembang. Untuk segmen 150cc dah cukup banyak dekat pasaran Malaysia kan. Cuma korang saja yang perlu buat pilihan. Dan lagi satu, harga yang ditawarkan cukup tak masuk akal guys. Bermula daripada RM6,688. Cukup lengkap dengan spesifikasi dan ciri-ciri dan harga yang cukup mampu milik kan. Dan look yang ditawarkan pun lawa-lawa kan. So kita tengok sedikit di kompartmen bawah seat ni. Boleh isi muatan dekat bawah ni 19 liter guys. Cukup besar juga. Tangki yang dibagi ni pun cukup besar juga guys. 15 liter kapasiti tangki. Tapi dia punya windshield ni memang fix lah. Tengok guys macam mana. Aku duduk dekat atas ni. Ngam ke tak ngam? Okey, kalau kita tengok sedikit dia punya TFT meter ni, kalau tak silap dia punya kelebaran dia ni lebih kurang dalam 5 atau 6 inci. Pada aku dah cukup besar dah lah kan, dengan segmen 150cc ni. Sekarang ni apa-apa skuter yang dilancarkan pun sekarang dah tak perlu risau. Dia datang sekali dengan TCS, dengan ABS, dua saluran guys. Tak perlu risau dah kawan-kawan. Sekarang lampu yang ditawarkan pun dah cukup cantik semua. LED penuh depan belakang. Kalau korang suka dengan video ni, korang boleh komen di ruangan komen. Dan kawan-kawan yang baru saja masuki channel Project Diesel, korang selamat datang. Dan korang jangan lupa follow, like, comment and share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jadi baik kawan-kawan yang nak dapatkan jentera idaman korang boleh je datang ke Chaiken Motorcycle. Terdapat 10 cawangan di sekitar Lembah Kelang, dibuka setiap hari termasuk hari Ahad. Dan kalau korang datang sini boleh jumpa dengan tim-tim sale Chaiken Motorcycle kat sini. Alright, kalau korang tak nak datang, korang call, hubungi di ruangan komen dekat bawah ni. Alright, tak ada masalah. So nak dapatkan jentera idaman korang, turun ke Chaiken Motorcycle. Abang kan pomen, patut abang lah recommend kat saya pakai minyak apa. Apa tu? Barang baik ke bang? Serius ke bang? Minyak apa ni bang? Dari mana? Minyak Eagle dari France.